Satu kenyataan, satu reaksi, dan kini seluruh kerajaan perpaduan mula dipersoalkan. Apakah benar hubungan rakan gabungan sedang berada di ambang keretakan? Atau ini sekadar amaran politik yang dibaca terlalu jauh? Dan paling penting, siapa sebenarnya sedang menguji kesabaran siapa? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, politik Malaysia sekali lagi berdepan episod sensitif apabila UMNO secara terbuka memberi isyarat untuk memperhalusi semula kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Isyarat ini muncul susulan kenyataan Setiausaha Publicity Kebangsaan DAP Yeow Pee Yin yang menyentuh isu berkaitan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Reaksi balas daripada kepimpinan UMNO pantas dan keras, sekaligus mencetuskan perdebatan besar tentang sempadan kebebasan bersuara, sensitiviti rakan gabungan, dan ketahanan kerajaan perpaduan itu sendiri. Saudara-saudara yang dihormati, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyifatkan kenyataan tersebut sebagai kurang ajar dan melampau. Dari sudut UMNO, kenyataan itu dilihat bukan sahaja menyentuh individu tertentu, malah dianggap tidak menghargai sejarah, jasa, dan pengorbanan UMNO dalam membina negara. Reaksi ini memberi gambaran jelas bahawa isu berkaitan Najib Razak kekal sebagai titik sensitif yang sangat mudah mencetuskan ketegangan dalam politik Malaysia. Hadirin yang budiman, namun dari perspektif DAP pula, kebebasan menyuarakan pandangan terhadap isu kepentingan awam merupakan asas demokrasi. DAP sejak sekian lama membawa imej sebagai parti yang menekankan prinsip ketelusan, accountability, dan reformasi institusi. Maka kenyataan yang dikeluarkan dilihat oleh penyokong DAP sebagai sebahagian daripada perbahasan awam, bukannya serangan pribadi terhadap rakan gabungan. Rakan-rakan penonton, inilah realiti kerajaan perpaduan. Sebuah gabungan yang dibina bukan atas kesamaan ideologi, tetapi atas keperluan kestabilan politik pasca pilihan raya. UMNO dan DAP berada di dua hujung spektrum politik dengan sejarah perseteruan yang panjang. Justeru geseran seperti ini mungkin bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi persoalan sebenar ialah bagaimana geseran itu diuruskan. Saudara-saudari sekalian, kenyataan UMNO bahawa kerjasama akan diperhalusi semula tidak semestinya bermaksud penarikan diri secara serta-merta. Dalam politik, bahasa sering digunakan sebagai alat tekanan. Isyarat seperti ini boleh ditafsirkan sebagai peringatan kepada rakan gabungan agar lebih berhati-hati dalam kenyataan awam, khususnya yang melibatkan isu sensitif dan emosi penyokong. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Najib Razak kekal sebagai figura yang membela pandangan rakyat. Bagi sebahagian ahli dan penyokong UMNO, beliau masih dilihat sebagai pemimpin yang banyak berjasa dan wajar dihormati. Bagi pihak lain pula, prinsip kedaulatan undang-undang menuntut agar kes-kes mahkamah dihormati tanpa campur tangan emosi atau politik. Perbezaan pandangan inilah yang sering mencetuskan ketegangan apabila dibawa ke ruang awam. Saudara-saudara yang dihormati, persoalan yang lebih besar ialah kesan isu ini terhadap pentadbiran negara. Ketegangan terbuka antara rakan gabungan boleh memberi kesan kepada keyakinan pelabur, kestabilan dasar, dan fokus kerajaan terhadap isu rakyat seperti kos sara hidup, pekerjaan, dan kebajikan sosial. Dalam konteks ini, pengurusan krisis dalaman menjadi amat penting.
Hadirin yang budiman, sejarah politik dunia menunjukkan bahwa kerajaan gabungan yang stabil bukanlah yang bebas konflik, tetapi yang mampu mengurus konflik dengan matang. Perbezaan pandangan adalah tidak dapat dielakkan, namun mekanisme dialog dalaman, disiplin komunikasi, dan saluran rundingan tertutup memainkan peranan penting untuk mengelakkan konflik menjadi polemik awam yang merugikan semua pihak. Rekan-rekan penonton, adakah kenyataan seorang pemimpin parti wajar mencerminkan pendirian keseluruhan gabungan? Disinilah kepimpinan kolektif diuji. Keupayaan membezakan antara pandangan individu, pendirian parti, dan dasar kerajaan adalah kunci kepada kelangsungan kerajaan perpaduan. Saudara-saudari sekalian, UMNO berada dalam dilema tersendiri. Di satu pihak, ia perlu mempertahankan maruah parti dan sentimen akar umbi. Di pihak lain, ia turut memikul tanggungjawab sebagai sebahagian daripada kerajaan yang dipilih untuk memastikan kestabilan negara. Dan pula berdepan cabaran untuk mengekalkan prinsip reformasi tanpa mencetuskan ketegangan yang boleh menjejaskan kerjasama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakyat sebagai pemerhati utama akan menilai bukan berdasarkan siapa paling lantang, tetapi siapa paling berkesan menyelesaikan masalah. Jika polemik ini berlarutan tanpa penyelesaian, ia hanya akan menambah keletihan politik dalam kalangan rakyat yang sudah lama mendambakan kestabilan. Saudara-saudara yang dihormati, dalam jangka pendek, kemungkinan besar kita akan melihat rundingan dalaman, penjelasan rasmi, dan usaha meredahkan ketegangan. Dalam jangka panjang pula, kerajaan perpaduan perlu membina satu budaya komunikasi yang lebih berdisiplin agar perbezaan pandangan tidak berulang menjadi krisis terbuka. Hadirin yang budiman, akhirnya isu ini menjadi cerminan cabaran sebenar politik gabungan di Malaysia. Ia bukan soal siapa betul atau salah semata-mata, tetapi soal bagaimana perbezaan diurus demi kepentingan negara. Jadi adakah ketegangan ini sekadar amaran sementara atau petanda awal keretakan yang lebih besar dalam kerajaan perpaduan? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.